Latar tempat merupakan lokasi fizikal, ruang atau tempat spesifik sesuatu peristiwa atau adegan berlaku dalam sesebuah karya sastera seperti novel, cerpen atau drama. Dalam bab 12 iaitu bab terakhir menceritakan bahawa Awang Teling telah ditangkap oleh pihak British. Awang Teling merupakan salah seorang perwira Melayu yang tak putus asa ingin menyelamatkan tanah Melayu iaitu Kelantan daripada dirampas pihak British. Di Sungai Kelantan, Awang Teling dibawa menuju ke pangkalan Gajah Mati bersama 24 orang askar sepoi. Setibanya mereka di pangkalan Gajah Mati, ramai orang kampung di tebing menjadi penonton seolah bisu tidak mampu membela. Awang menoleh ke kiri dan kanan seakan-akan mencari kelibat seseorang yang dikenalinya iaitu Ali Kebal dan Mat Saman, tetapi hampanya mereka tiada. Askar-askar sepoi kemudiannya membawa Awang Teling secara kasar menuju ke Kota Baru. Seperti sangkaan Awang sendiri, dia dibawa ke penjara Kota Baru yang bertembok batu. Di penjara Kota Baru, Awang Teling telah dikurung selama 2 malam. Di pagi yang cerah, datang seorang penjaga penjara lalu berkata, "Kau peneraka yang terakhir akan ditembak disebabkan begini. Aku sudah bersedia sejak 2 tahun yang lalu. Haha, setiap penderhaka akan menghabisi hari akhirnya di mulut senapang. Tapi tentu lebih baik daripada menjadi pembelot, kan?" Dengan menggunakan perahu, mereka bergerak dari pangkalan Gajah Mati ke Pasir Pekan. Awang secara kasarnya dibawa ke tanah lapang. 4 orang askar sepoi telah ditugaskan untuk membawa Awang ke Kayu Palang. Kelihatan seorang imam berbaju putih dan berjanggut putih menuju ke arah Awang. Beberapa kata nasihat telah diberikan dan 2 kalimah syahadah telah diajarkan. Dengan penuh keyakinan dan redha di dalam hati, Awang mula mengucap 2 kalimah syahadah dan bersedia untuk dihukum. Tanah lapang di Pasir Pekan menjadi saksi perjuangan dan pengorbanan Awang Teling. Latar masyarakat merupakan gambaran kehidupan, budaya, kepercayaan dan amalan sekumpulan manusia yang dipaparkan dalam sesebuah karya sastera. Masyarakat yang tabah menerima ketentuan hidup merujuk kepada Awang yang digambarkan menerima hukuman yang dikenakan ke atas dirinya dengan hati yang tenang dan penuh tabah. Meskipun perjuangannya ingin membela dan mempertahankan tanah Melayu iaitu tanah Kelantan masih belum selesai, namun dia tetap perlu menerima takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Dalam bab 12, orang kampung tidak berani menampilkan diri untuk membela Awang Teling kerana takut akan hukuman atau tindakan daripada pihak jajahan. Sewaktu di penjara di Kota Baru, Awang didatangi seorang lelaki Melayu yang telah membelut dengan menjadi tali baru British. Lelaki itu cukup berdendam dengan Awang sehingga menimbulkan unsur provokasi dalam percakapannya bersama Awang.